Ini adalah coklat bar paling kecil yang baru kisela. Mari kita sertai semula. Hilau. Beri laluan kawan-kawan. Hari ini hari saya. Saya tidak nampak pun coklat Anda. Baiklah. Betul, saya mencoba dulu dan saya akan dapat beli coklat susu kegemaran saya. Ataupun sesuatu yang lebih baik, coklat panas, yang saya akan cairkan di dapur kecil saya. Baiklah. Baiklah, mari tunggu sekejap. Ini calon kecil istimewa saya. Coklat panas saya. Ini sangat mengujakan. Sangat sedap. Saya suka. Jane menjilat mug. Hore. Sekarang giliran saya. Kita perlukan pengering rambut untuk cairkan coklat saya. Wah, ini coklat. Wah. Mas saya tahu satu hela hidup. Dan sekarang saya akan melukis dengan coklat. Tapi saya perlukan mangkuk dengan ais untuknya. Agak-agak apa yang saya akan buat? Jadi lukislah sekarang. Saya begitu, tetapi ini... Maaf, gadis-gadis akan pergi kepada puteri sebenar. Itu saya. Lihat itu. Saya ada satu lagi ide lucu. Jom, kita lakukan ini. Benar sampai. Apa dapat yuk? Benar-benar seorang wanita. Boleh ambil gambar saya ya? Wow, biar saya tengok. Oh, bagus. Saya perlu sirka ini. Saya dapat satu suka. Ia daripada awak, Jane. Terima kasih. Dan sekarang mencuba coklat saya. Ini kelakar. Ia sangat lazat. Terima kasih. Saya minta maaf. Hai, Sa. Hey, Vicky. Mengenai itu paling besar. Apa hidangan yang lazat? Baiklah, giliran tawa. Saya suka coklat. Saya ada banyak di sini. Saya tak Dan sabar. saya keluar dari sini. Dengan saya seumur hidup. Agak susah, sahabat. Saya ada idea. Itu hebat. Apa yang awak takutkan? Ini saya. Tengok. Oh, di mana telinga kucing awak? Baiklah, sudah siap berkesudah di tempatnya. Dan sekarang saya boleh cuba bahagian besar coklat susu saya. Apa? Ia menjengkelkan. Bolehkah Anda belanja kami? Baiklah, terima kasih banyak. Saya tak boleh tahan lagi. Sedap. Wah, nampaknya Britney mendapat bahagian paling kecil kali ini. Jane mempunyai mesin gula-gula getah bersaiz purata dan dia sangat gembira mengenainya. Jangan terkejut, Britney. Kamu belum lihat apa yang Becky dapat. Ini adalah mesin gula-gula getah paling besar di dunia. Baiklah. Mari kita mulakan dengan bayi Britney. Tapi nampaknya dia langsung tak fikir nak kecewa. Dia mau coba bola yang pertama. Bagaimana kamu suka gula-gula getah ini? Ia sangat manis. Ya, Anda perlu bekerja keras untuk mengeluarkannya. Hanya itu? Baiklah. Mereka sangat manis. Saya suka. Dikatai, saya tak dapat tiup balon besar dengannya. Oh, maaf. Itu tak sengaja. Ups. Ya, saya akan bersihkan awak sekarang. Maaf. Rachel. Baik, giliran Jane. Ia juga agak sukar, kan? Mungkin Anda perlu masukkan duit shilling untuk dapatkan gula-gula getah. Kawan-kawannya tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Nampaknya ada idea.
tangan. Ayo, Jane. Wemfurch do dedo. Oh, lady do. Wow, itki itu tangan Hulk. Oh, dah. Semuanya di lantai. Dan kamu tak akan dapat mencubanya. Jangan risau, Jane. Kamu akan bernasib baik kali berikutnya. Dan kita beralih kepada Becky dan mesinnya yang hebat dengan gula-gula getah. Bagus, Becky. Dia tidak akan berkongsi dengan sesiapa. So, Creo dari Break for Buck, si Bernadero Mingga delegat satu bahagian yang begitu besar seorang diri. Oh, ini bagus. Terima kasih. Baik. Adakah kamu nampak itu sedap? Terima kasih. Saya tidak sabar. Apa? Kelombong-kembung? Oh, Vicky, boleh berhenti? Dia terbang pergi. Selamat terbang, Becky. Nampaknya kita boleh makan gula-gula getah sekarang. Ayo, John. Apa? Saya tak tahu. Ibu jari. Dan saya minta maaf. Adakah Anda mendengar bunyi itu juga? Aduh, katil saya. Oh, gula-gula getah lagi. Ya, Tuan. Ibu, Iya, terima kasih, Gurawan. Ya, saya baru saja. Hello. Dan kamu tahu apa? Ambil yang besar. Seronok. Kenapa kamu tak minum dengan saya? Ya adalah bola. Lin Rosa, tunggu. Nampaknya itu ada. Ya menyeronokkan. Awak suka? Hei, Terima kasih. itu bukan kelakar. Saya ada rancangan untuk kok saya juga. Girl, kita tuh lebih buat daripada coklat. Mungkin saya ada cake. Saya memang betul. Jom coba sekeping. Ini luar biasa. Apa? Awak nak sedikit? Tidak, pasti tidak. Saya akan makan separuh lagi sendiri juga. Luar biasa. Gadis-gadis, tidak mengapa jika saya mula. Saya tidak sabar untuk ini. Oh, wow. Saya sangat bertuah. Kerana kek coklat ini sangat sedap. Apa yang kamu lakukan? Saya tahu bagaimana membuat kek saya. Makan pengisar untuk itu. Nasib baik. Lebih baik lagi. Saya tahu. Saya suka smoothie coklat lebih daripada kek. Dan nampaknya saya berpeluang untuk membuatnya. Nampak lazat! Best. Saya harap saya suka. Nampak. Puding itu Mari makan. Dan saya ini sangat sedap. Bagus, Jane. Terima kasih. Saya gembira dengan ini. mau busuk Ini sangat. Tinggal saya rasa Dari tidak. mana asal kamu? Tapi saya tak mau jilat. Apa? Apa? Gigit saya. Dan sedikit. Saya bertuah. Tidak lagi di musim seterusnya. Halo, ayah. Suckers! Terima kasih. Giliran Anda. Terima kasih kerana menonton. Hai. Kau paham maksudku. Itu memang sangat teruk. Mari kita Julie, giliran sekarang. Saya betul-betul tidak mau makan saya stok yang tahu. berbau busuk. Saya perlu basuh dahulu. Semoga hari Anda baik. Selesai. Mari kita tuangkan sedikit serbuk ke dalam bakul. Masukkan
stokin ke dalam dan hidupkan mesin basuh. Mari kita tunggu. Hore, aku seorang genius. Bagaimana penggambaran? Bagus. Mari pergi. Sekarang mari kita gosok supaya ia benar-benar sempurna. Wah, selesai. Seronoknya. Tolong saya. Ada sesiapa nampak anak saya? Oh, terima kasih semua. Ini memang yang saya perlukan. Dan anda sudah mencucinya. Hebat. Terima kasih semua. Hei, awak. Jom kita buat lagi. Baiklah, Steve. Okey, apa yang telah kamu lakukan? Hei, mari kita pilihkan dulu. Hai! Saya suka menjilat kek. Hah? Oh, ya, itu bagus. Baiklah, mari kita mulakan. Hebat! Kek ini akan jadi milik saya. Tiada tunggu di dalamnya. Kamu patut bermain mengikut peraturan. Tiada apa-apa bermakna tiada apa-apa. Baiklah, Rabu. Giliran kamu. Baiklah, sekik semua dalam serius. Bagus. Ya, pasti boleh diterima. Apa kabar? Kek ini milikku. Hei, aku akan memakannya. Apa? Sudah tiba masanya untuk mengajar pencuri ini satu pengajar. Ya ampun. Tetapi kek ini sangat lazat. Batu kertas gunting cuk! Baiklah. Wah. Mai. Sego Master Nikmat hebat. Saya suka. Jom pergi. Nampaknya. Chris Vance. Jangan panik. Tunggu, Julie. Awak tak bernasib Anda baik. tidak dapat Itu tinggal. pasti. Macam mana saya nak makan benda menjijikan Apa yang ni? kamu mahu? Betul-betul mengerikan. Ya Tuhan. Saya tak boleh buat ini. Ini terlalu teruk. Awak nak gosok gigi? Terima kasih. Oh, ini mengerikan. Air. Saya rasa jauh lebih baik sekarang. Selamat menjamu selera Rabu. Ayo. Bertenang. Jangan. Kita ada rancangan Ferrari. Kita perlu tambah sedikit api. Irresortero Regigi Kernsa Udania. Ya, baiklah. Restoran the BRV. Jom pergi. Sudah tentu anda ucura for main kan hidangan ini sedap. Tapi ears for stikunya. Kamu. Wah, tak buruk. Saya tak boleh tengok ini. Lansby. Apa? Satu pekan gula-gula getah kosong. Saya Apa? faham. Nampaknya ada orang sudah mengunyahnya sebelum ini. Baiklah, ini kad-kadnya. Suka gula-gula getah itu. Oh, tidak. Saya perlu melukis. Baiklah, Wednesday. Awak yang pertama. Teruskan menuntut. Ang sinisimula pada meja. Mari kita pergi. Tolong higsuot sa perempuan. Apa? Saya tak boleh. Oh, Film. Saya bukan buta. Oh, tidak. Apa yang berlaku dengan kamu? Saya kembali ke sini. Apa? Itu Saya berantakan. ada idea yang hebat. Terdapat banyak benda berguna dalam beg galas saya untuk sebarang keadaan.
Mari kita lihat bagaimana saya boleh menggunakan ini. Wah, ia sebenarnya berfungsi. Syabas, Julie. Apa kabar? Saya. Ya, terima kasih. Apa yang Cukup, Sepa. And then a furlough step. Oh ya. Apa yang sedang berlaku? Sandy, tidak. Ruby, ayo pergi. Matinya. Siapa yang ketawa sekarang? Jadi, siapa yang nak mulakan? Hey, Wednesday. Matagami. Saya suka mereka. Apa? Tiada apa-apa lagi? Tak adil. Apa? Saya tak mau buat ini. Saya dapat jilat dulu. Saya nak mula. Gadis-gadis. Tunggu sebentar. Wah, mata marmalade ini memang hebat. Miau. Apa? Oh, Saya suka semuanya. Bukankah itu terlalu banyak? Hei, giliran saya. Jumpa lagi. Julie, bukan. Lucu. Sedapnya. Browns. Amerika saya mengar. Punya gay. Hai, Julie. Apa dia? Mata marmalade ini manis sekali. Mau buka? Jom kita buat. Wah! Julie dalam botol. Hebatnya. Mari kita lihat. Saya tiada apa-apa. Wah, saya dapat menjilatnya. Mari kita buat ini. ayo. Baiklah, saya akan mulakan dengan penuh keseronokan. Mari balik sini. Oh, baiklah. Tengok, lidah saya sekarang macam pelangi. Wah, itu sangat hebat. Saya mau itu juga. Wow, sili ini sedap. Lihat betapa cantiknya saya. Itu sangat kelakar. Mereka memang tak masuk akal. Mari kita berikan kepada Wednesday supaya dia tidak Terima kasih merungut. kerana menonton. Buka mulut awak. Kenapa awak tengok saya? Apa yang awak dah fikirkan? Ini akan jadi menyeronokkan. Kasih. Wah, dia memang sesuai dengan anda. Oh, tidak. Oh, mana tocang hitam saya? Saya tak main macam tu. Setimbun lempeng. Baiklah, tiada masalah. Hei. Nenek, bangunlah. Kita perlu buat lempeng. Oh, saya tahu cara melakukannya. Nenek dan chef menguli dough dengan cepat sehingga tiada siapa pun yang perasan. Dan kini ada lempeng yang hebat. Istiwa tezab terpercaya boleh buat lebih baik. Kayak akan tambah pewarna makanan pada dough. Akan ada pelbagai warna. Andy memutuskan untuk menggembirakan bayi dengan sesuatu yang luar biasa. Lihatlah adonan berwarna cerah yang dia ada. Ia akan sangat lazat dan cantik. Oh, kamu begitu ceroboh, Andy. Secara umumnya, pancake paling sedap dengan sedikit sirap maple dan sekeping mentega. Ini adalah resipi mudah yang terbukti selama bertahun-tahun. Lempeng dengan sirap maple. Ini tidak akan mengejutkan sesiapa. Ini hidangan lempeng dari seorang profesional. Saya perlukan sebiji telur untuk itu. Resipi ini dipanggil telur poached. Ia perlu didihkan air dalam periuk dan pecahkan telur terus ke dalam air. Dan semasa ia dimasak, saya akan ambil kepingan ham dan daun, sayur-sayuran, dan saya akan meletakkannya dengan cantik di antara lempeng. Hebat! Sudah masanya untuk bayi menghargai usaha peserta cabaran. Pertama dari Andy. Mereka memang sedap, terutama kombinasi dengan marshmallow. Dan sekarang mari kita coba lempeng dari nenek. Mereka kelihatan agak sederhana, namun sangat sedap. Dan pancake dari chef kelihatan luar biasa. Tetapi kuning telur mentah telur rebus itu menjijikan. Bayi itu tidak menghargainya. Dan kemenangan jatuh kepada Andy. Ya, saya menang.
Biar saya betulkannya untuk Jangan Anda. sentuh, Nenek. Pergian semua. Bayi mahukan steak yang berjus. Baiklah, tiada masalah. Nenek boleh lakukannya. Adakah Anda pasti? Ya, Saya akan baik-baik saja. itu saja. Kita ambil dan goreng. Tidak ada yang rumit. Bagaimana Anda boleh menggoreng tanpa minyak? Anda perlu melumurkan kuali grill dengan teliti. Ya, selain boleh tambah minyak juga. Oh, Andy, jangan letakkan terlalu banyak minyak. Dan tentunya kamu patut coba untuk mendapatkan minyak dalam kuali. Sekarang kita masukkan sepotong daging ke dalam kuali dan goreng. Wow, terpesona. Sudah tentu. Oh, saya boleh buat juga. Sudah tentu, Andy. Yang penting jangan terlepas kuali. Saya tidak terlepas. Anak muda, tengok dan belajar. Ngomong-ngomong, stik saya hampir siap. Sekarang kamu juga boleh tambah sedikit garam. Hebat lemparan. Wah, hebatnya. Nenek, tengok saya akan angkat nenek sekarang. Tengok saya macam chef sebenar. Tidak! Oh, tidak. Ia jatuh ke lantai. Ya, dan ia mengumpulkan rambut dan kotoran. Dan juga ia mentah dan tidak masak sepenuhnya. Mungkin dia tidak akan perasan. Ya Tuhan! Oh, kamu tak boleh hidang-hidangan macam tu. Ayah pada tahu apa yang perlu dilakukan. Saya akan tuang lebih banyak sos tomato. Ia akan menutupi semua kelemahan. Itu sahaja. Baunya hebat. Oh, terima kasih Mia. Steak saya sangat cantik. Tinggal tambah mata air dan rosemary sebagai hiasan. Dan itu sahaja hiasan awak, Nenek. Saya tahu sesuatu yang lebih baik. Mia tahu rahasia stik emas yang terkenal. Ia akan menjadi stik emas sebenar seperti di restoran paling mahal. Daging perlu dipotong dengan pisau tajam supaya tidak merosakkan rupa stik. Hebat! Oh, begitu ya? Saya tidak tahu itu. Siap! Sekarang Anda boleh hidangkan. Akhirnya, Anda boleh mencoba hidangan ini. Daging dengan sos tomato tidak menambah selera bayi. Oh, lihat saja. Anda boleh melihat rambut dan kotoran. Dan stik emas, saya tertanya-tanya jika bayi akan merasainya. Ia terlihat tak sedap, tapi tidak mengagumkan. Stik nenek berbau lazat, dan paling penting ia disukai oleh bayi. Ringkas dan tidak berlebihan, tetapi apa rasa? Stik nenek tidak diragukan menduduki tempat pertama. Saya menang. Hooray! Sudah tiba masa untuk makan pencuci mulut. Dan bayi itu mahu makan ice cream. Oh, saya tahu resipi itu. Ice cream goreng. Nenek boleh buat ice cream? Tiada yang rumit. Jadi apa yang ada dalam resipi? Anda perlu memotongnya kepada kepingan kecil. Baiklah. Betapa cantiknya. Sekarang saya akan potong kepada bahagian-bahagian juga. Semudah pai. Saya suka memotong ice cream. Oh, jaga pisau kamu, anak muda, dan jangan lempar makanan di sekitar dapur. Oh, terbawa-bawa. Maaf, Nenek. Itulah yang berlaku apabila amatur mula bekerja. Sementara itu, saya sudah menyiapkan semuanya. Tinggal melengkapkan hidangan dengan penyajian yang cantik. Oh, semuanya menjadi sempurna. Saya akan menghias ice cream dengan kulit lemon. Rasa masam lemon berpadu sempurna dengan kemanisan ice cream. Beberapa daun pudina dan sedikit asap ais kering. Beginilah cara ice cream dihidangkan di tempat yang paling halus. Restoran! Hebat! Lihat sahaja ini. Luar biasa. Baiklah, Nenek juga telah menyediakan semuanya. Potong dan putar. Ia tidak berjalan lancar. Ais krimnya tersekat. Baiklah, kita letakkan sahaja sedikit sirap coklat di atas. Itu kelakar. Saya hampir siap juga. Tiada yang rumit. Sekarang saya akan letakkan dalam mangkuk dan menghiasnya dengan krim putar. Saya sukakannya. Saya akan sediakan lebih banyak untuk bayi. Dan sekarang saya akan taburkan beberapa gula-gula Skittles pelangi, straw gula untuk kecantikan, dan beberapa biskut Oreo. Tolong, Nenek, bolehkah saya? Baiklah. Oh, terima kasih. Sekarang saya akan tuangkan sirap coklat. Oh, banyak gula. Oh ya, mari kita lihat apa yang bayi fikirkan. Ice cream berwarna-warni dari abang saya kelihatan sangat cantik, tetapi persembahan menawan dari chef lebih menarik perhatian bayi. Masa untuk mencuba. Oh, Lemon kata ia terlalu masam. Oh, hirisan ais krim dan sirap coklat kelihatan tidak menyelerakan, tetapi rasanya tiada yang luar biasa.
Akhirnya, tiba masanya untuk mencuba ais krim dari abang. Krim putar, straw gula dan Skittles. Sedap. Gabungan yang sangat lazat. Dan pemenangnya adalah abang. Ya, saya tahu. Nenek, izinkan saya peluk. Semua bagi tumpuan. Kita sambung perlawanan kulinari kita. Permintaan seterusnya adalah croissant. Orang Perancis memang suka makan croissant dengan kopi untuk sarapan. Oh, Nenek, adakah anda dari Perancis? Adakah anda tahu cara membuat croissant? Nenek tahu segala-galanya. Mereka boleh dimasukkan ke dalam ketuhar dan mari kita tunggu ia masak. Oh, saya boleh buat itu juga. Sebentar saja. Mari kita bakar. Bagus sekali, cucuku. Saya tidak bersetuju dengan adunan beku. Memasaknya sendiri tidak begitu sukar. Ngomong-ngomong, Chef Mia kita telah bekerja di restoran terbaik di Paris dan tahu resipi paling lama untuk croissant. Menurut resipi, hidangan disediakan untuk Louis sendiri, Raja Perancis. Oleh itu, si kecil sedang menunggu pencuci mulut yang benar-benar diraja. Dan abang serta nenek menyaksikan tindakan chef dengan kagum bagaimana dia dengan cekapnya menguli dough, meletakkannya dalam lapisan dan memutarnya. Sungguh kemahiran yang hebat. Hanya tinggal masukkan dalam ketuhar dan tunggu. Saya tak dapat masak sehebat ini, tapi saya akan tambah Nutella pada croissant saya. Oh, pasta kacang coklat kegemaran saya. Sedap. Oh, apa jenis adab ini? Sudah tiba masa untuk ambil croissant mereka. Betapa cantiknya dan kemerahan. Andy, apa? Awak terbakar. Oh, tidak. Bukan itu. Abang terlalu asik dengan Nutella. Dan croissantnya hangus. Ya, paste coklat memang sangat sedap. Jangan risau. Awak sedang buat. Bagus. Ya, croissant sudah dibakar. Masa untuk mula menghidang. Saya perlukan torehan dan anda boleh tuangkan krim yang telah disediakan. Saya akan tambah strawberry dan saya akan hias hidangan dengan gula serbuk di atas. Voila. Semuanya sudah siap. Sekarang kita boleh cuba. Croissant terbakar dari abang kelihatan teruk. Ya, tidak berbaloi mencubanya. Oh, bau apa ini? Croissant dari nenek sangat lazat, manis dan sangat enak. Bayi kita sangat menyukainya. Duhai! Wow, krim manis strawberry dan dough lazat yang dibuat mengikut resipi diraja. Sedap, nyaman. Tanpa ragu, croissant dari chef mengambil tempat pertama. Terima kasih banyak. Saya tahu itu.